Itulah cara-caranya untuk mencincang air sampai putus. Walaupun semua orang kata tak mungkin boleh dibuat. Ya, Cikgu Bidin. Nak apa? Khabar baik, Puan Muna. Boleh saya jumpa Alisha kejap? Pasal Club STEM. Amboi, tiap hari ada perjumpaan ni. Banyak benar STEM kamu. Alisha, sekarang buka muka surat 50. Cikgu, saya nak ke tandas. Pulak dah. Macam mana ni? Ada perkembangan terbaru. General sedang menunggu untuk briefing. Saya dan Ejen Bakar perlu pergi sekarang. Alisha, kau sambung tengokkan Ali. Jangan cerita apa-apa kat dia. Nanti tak pasal-pasal dia buat hal. Kau tahulah dia tu, gelabah tak tentu pasal. Mana ada gelabah? Comot, kita kena siasat apa kes ni? Alah, aku punya dah kena blok. Aku tahu. Kita share dua Menarik tu. Oh, disimpan kat situ. Tapi, macam mana nak ambil? Alisha, macam mana nak jawab soalan ni? Alisha, jangan gerak! Alisha, rambut kau begitu. Tak boleh, tak boleh. Macam mana ni, Comot? Comot, bagi balik coklat aku. Alisha, tahan dia. Apa ni? Mana Ci? Ya! Sakitnya. Kau punya pasal lah ni. Kan aku dah cakap kena... Bagus, Comot. Ali tak boleh masuk akademi dah. Betul ke? Entahlah. Kita kena cari jalan yang lagi selamat, Comot. Ali, apa kau buat kat sini? Shh. Bukankah kau tak dibenarkan masuk akademi? Ya ke? Sebenarnya apa? Mun. Tak adalah. Kau curi-curi masuk Mana ada? Mun, awak kat mana? Ali, awak dah boleh masuk balik akademi? Korang tak ada perasaan apa-apa yang pelik ke hari ni? Tak ada. Sebab aku dengar General nak jumpa dengan semua mentor. Macam ada benda penting. Bila fikir balik, Ejen Dion baru je batalkan kelas hari ni. Jadi, apa kena-mengena dengan kau? Mungkin ada kaitan dengan Iris. Korang tak nak tahu ke apa benda penting tu? Nak. Tapi, ni bukan hal kita. Alah, nak tahu je. Kalau kantoi nanti, macam mana? Cepatlah masuk. Jap. Itu macam... Ejen Rizwan, General. Beberapa jam yang lalu, DOS telah berjaya melepaskan diri dari sel tahanan mata. Siapa tu? Orang UNO. Apa? Untuk kita mendekati dan menyiasat aktiviti-aktiviti UNO.
Berdasarkan intel dari Ejen Rizwan, dia telah melarikan diri ke arah utara Cyberraya. Jalankan carian perimeter sekitar kawasan tersebut. Kita mesti tangkap dia sebelum dia kembali menyertai UNO. Maafkan saya, General, kerana gagal menghalang dia. Kamu sepatutnya memastikan diri sudah sembuh sepenuhnya sebelum mula bertugas. Izinkan saya sertai misi kali ini. Berikan saya peluang untuk menebus kesilapan. Saya akan pastikan mereka tak berjaya. Baik. Ejen Karya, Rizwan akan menggantikan kamu. Ingat, DOS merupakan kunci bagi kita mendekati UNO. Kamu tak boleh gagal. Bertindak segera. Jom, biar betul kau ni. Kenapa? Kita kena cari dia cepat. Tapi ni bukan misi kita. Takkan kita nak biarkan je dia terlepas. Kalau dia join balik dengan UNO, lagi kuatlah dia orang nanti. Lagipun, kalau dapat selesaikan misi ni, bolehlah aku minta nak masuk akademi balik. Tapi bahaya gila kot. Misi ni dah luar dari tahap kita. Alah, jangan risau. Kan ada Iris. Aku boleh gunakan override mode untuk kalahkan dia orang macam sebelum ni. Entahlah Ali. Kalau mentor dapat tahu, mesti teruk kita kena nanti. Suka hati korang lah. Aku boleh pergi sendiri. Jom comot. Dia mungkin di sini. Kita berpecah dan cari. Dia orang berhenti kat bangunan atas ni. Okey, Comot. Apa nak jadi, jadilah. Kau dah sedia? Comot? Comot? Ali! Awak okey ke? Korang ikut aku? Itulah. Rasa tak patut pula biar kau pergi seorang-seorang. Kami akan tolong awak untuk masuk semula akademi. Aku teringin nak tengok override mode je. Ish, budak ni. Apa? Jadi, apa plan? Okey, kita periksa semua tingkat sambil naik satu persatu. Aku boleh gunakan Iris untuk scan dengan cepat. Jangan gunakan lift. Kita ikut tangga untuk elak dari bertembung dengan mentor-mentor. Macam mana pun kita mesti cari DOS sebelum Ejen Rizwan dan yang lain jumpa dia. Jauh lagi ke? Satu tingkat lagi. Nice. Ada orang kat atas ni. Apa kita nak buat sekarang? Ejen Rizwan. Ali, apa kau buat kat sini? Saya nak tolong tangkap DOS. Kau tak sepatutnya ada kat sini. Kau kena pergi sekarang. Tapi Ejen Rizwan, saya... Cepat, Ali. Aku tak nak kau ada kat sini. Dengar cakap aku. Jangan masuk campur. Kau lambat. Kenapa dia orang tak lawan? Kau kata tempat ni selamat. Apa mereka semua buat dekat sini? Aku dah jumpa dia.
Okey, jom. Apa kau buat? Aku ingat kita dah bersetuju. Syabas, Rizwan. Serahkan diri. Kamu dah tak boleh lari. Betul. Kalau dah jodoh, memang tak ke mana. Sudah. Cepat tahan dia. Rizwan! Apa semua ni? Ali! Macam mana ni? Kita kena cepat dapatkan bantuan. Rizwan, kau Pembelot! Kenapa? Ali. Kenapa Ejen Rizwan pun nak belot? Ya! Cukup. Ali! Aduh, kenapa ni?